Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton video saya. Baik, hari ini saya akan buat magic card yang untuk memikat hati perempuan, untuk kekasih dia, untuk couple. Okay. Yang ni saya ada tutup ikat, just shufflekannya. Dah cukup. Okey. Ini anda boleh suruh kekasih anda atau couple anda untuk menutup kad tersebut kepada empat bahagian. Contohnya seperti ini. Potong lagi, potong lagi, potong lagi. Jadi akan terjadi 1, 2, 3, 4 dan terus kemudian ambil kad yang paling ujung. Lagi 1, 2, 3. Tak di bawah. Lepas tu 1, 2, 3. 1, 3, 4. Okey, dah sekali. So dia ambil lagi 1, 2, 3. Tak di bawah. Itu letak di atas ni. 1, 2, 3. Sekali lagi. Buat lagi sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, yang last. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, sebelum saya menerangkan lagi, saya membuat video ni untuk kawan saya, iaitu Muhammad Rizwan Suria. Okey, untuk mak dia. Okey, Wan, kalau dekat dengan kau baru kau boleh buat kad trik ni kepada dia. Macam mana kau nak buat? Macam ni. I love you, Ciha. I love you, Ciha. Aku tak tulis ni ke Wan sebab membazir kat aku saja. Kalau kau nak belajar kad trik ni, kau hanya perlu tekan link di atas ni, okey? Right, go.